Jadi 2025 ni menjadi permulaan lah saya untuk membuat sedikit konten tentang Grab. Sebab apa, tujuan saya adalah untuk menyebarkan maklumat. Sebab ramai yang tak tahu apa-apa maklumat yang terdapat dalam Grab ni. Contohnya macam hari tu nak tukar AB ke AH tu, ramai yang tak tahu. Jadi saya buat video. Ramai juga yang viewsnya 50 ke berapa K tah, tapi ramai. Jadi sebab itulah saya buat konten di TikTok. Jadi alhamdulillah ramai yang dah satu video yang paling laku ataupun paling banyak views adalah sebanyak 900,000 yang saya buat tentang pemandu Grab OKU yang hentak pintu. Yang tu dapat views yang banyak lah. Dan yang kedua tentang Grab juga. Yang kedua tentang scammer. Jadi sebabkan saya nak menyampaikan maklumat dengan lebih jelas, saya pun nak tahu apa maklumat yang paling penting. Jadi saya teruskanlah buat konten Grab dan alhamdulillah dia menjadilah, bagi saya menjadi. Ramai orang suka, ada juga yang mengecam, tapi tak apa, kita teruskan. Jadi untuk tahun 2026 ni kita nak mengembangkan lagi sayap kita, sayap seat belakang ni kepada beberapa tempat. Contohnya macam kesihatan ke sikit-sikit kan, tapi masih berkisar pasal Grab. Dan ya, kita tengoklah nanti. Terima kasih yang follow. Mungkin kita nak menjual ke apa-apalah untuk tahun 2025 ni. Jadi untuk 2025 ni saya nak merancakkan lagi konten saya. Tapi apa-apa, alhamdulillah, walaupun masih baru lagi dalam membuat konten ni, saya enjoy kehidupan sebagai Grab content creator ni. Tapi kita nak mengembangkan lagi ke mana-mana arah lah. Kesihatan. Sebab saya nak buat sikit pasal kesihatan. Sebab saya rasa saya dah semakin tak sihat sebagai lelaki yang muda ni. So ya, yang mana baru kenal ke apa. Dan saya nak juga cerita sikit tentang seat belakang ni dan kenapa nama dia seat belakang. Sebelum ni konten saya dah cerita dah pun seat belakang ni apa. Sebab kita nak tengok POV daripada penumpang belakang. Jadi macam korang ni semua akan duduk kat seat belakang ni. Dia akan mendengar cerita daripada pemandu Grab. Macam itulah konsep seat belakang ni. Dan mungkin ramai yang tak kenal lagi saya. Nama saya Muhammad Azizi. Boleh panggil Azizi sahaja ke apa-apalah, panggil lah. Jangan panggil panggilan yang baik. Dan ya, untuk 2026 kita nak bawakan lebih lagi cerita-cerita tentang Grab, tentang kesihatan ke. Saya lebih kepada kesihatan lah, sebab saya macam saya perlukan kesihatan untuk tahun 2026 ni sebab dah semakin tua. Dan ya, kita tengok apa yang akan berlaku pada 2026 ni. Selamat tahun baru dan Assalamualaikum. Kita akan jumpa lagi. Ya, alhamdulillah kita akan melebarkan sayap, merancakkan lagi bisnes konten. Dan selamat menggrab.